Jeng jeng jeng. Sekarang ni Sarah dekat majlis pelancaran Upin dan Ipin. Jeng jeng jeng. Masalahnya lagu tu memang tak boleh buat sekali. Tengok Sarah sebut je jeng jeng jeng. Dia ada step. Lagi sekali. Jeng jeng jeng. Faham Upin? Faham. Sekarang ni kita nak tengok music video dia orang yang terbaru sempena. Movie dia keluar nanti 24 November 2016. Kita tengoklah siapa yang nyanyi lagu ni. Jeng jeng jeng. Lagu Jeng 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 Upin dan Ipin ni diciptakan khas sepenuhnya oleh tenaga kerja Lakopak dan juga KRU Music, di mana lagu ini dinyanyikan oleh UB Band daripada Lakopak sendiri juga, dan juga adik Upin dan Ipin atau nama sebenar dia Ashila Putri. So korang jangan lupa tengok 24 November 2016 ni. Sarah dah tak sabar dah nak tengok movie ni. Mana tanya dia. Adik, nampak Upin Ipin tak? Ipin sebenarnya ni. Inilah dia Ashila Putri yang merupakan suara kepada Upin Ipin. Okey, apa khabar Ashila, Upin Ipin? Tak tahu nak panggil dia apa. Panggil Upin Ipin pun boleh. Okey, panggil Upin Ipin pun boleh. Lepas ni dah dapat jawab nampak. Okey, Ashila, kenapa rakyat Malaysia kena tengok Upin Ipin Jeng 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 ni? Kawan-kawan semua kena tengok sebab ini adalah benda yang terbaru untuk Malaysia, sebab dia gabungan orang dengan kartun Upin Ipin. Jadi kawan-kawan kena tengok. Saya macam confused lah, suara sebenar yang mana? Suara sebenar sikit. Hai. Suara dia memang macam tu. Okay. Alright, dengan Sarah sekarang kita ada Datuk Alif Syukri. Apa khabar Datuk? Baik Sarah, sihat ke? Amat bercerianya awak hari ni. Nampak. Jeng. Okey. Datuk, kenapa rakyat Malaysia kena tengok filem Upin dan Ipin Jeng 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 ni nanti? Okey, sebab dalam filem tu ada muka saya. Ada muka saya, dan yang paling penting saya akan dikartunkan. Dan sebenarnya filem adalah salah satunya filem pertama di Malaysia yang menggabungkan animasi dan juga realiti, dan ia akan mewujudkan rasa bahagia dan juga happy. Orang tua, orang muda semua boleh tengok. Okey Datuk, soalan yang penting lagi satu. Bila nak ambil saya jadi duta? Boleh. Almaklah sekarang ni awak pun dah ikut famous dah ni. Makan glamour. Tak mampu nak bayar ni, macam mana? Okey, Datuk kata kena kurus dulu.